Jom lah masuk. Kita tengok apa boleh belajar hari ni. Aduh, kau jom masuk sini. Lepas ni kelas apa? Lepas ni kelas kaedah pendidikan rasanya. Macam lama lagi tu kan? Oh itu lah, aduh aku dah lapar ni. Geram aku. Aku dapat tadi tengok makanan ni. Sedapnya kalau aku makan ni. Sekejap aku minum air sekejap Hei. Jangan. Ni. Makan dalam bengkel boleh menyebabkan risiko keselamatan dan pencemaran di mana bahan kimia, logam, minyak, habuk atau sepihan boleh melekat pada tangan, pakaian atau meja kerja. Selain itu, ia juga boleh mendatangkan risiko kecederaan dan gangguan operasi. Apabila makan atau minum dekat mesin, tubuhan air ataupun makanan boleh menyebabkan lintah pintas elektrik. Licin atau lantai boleh terpencil atau masuk ke mesin dan rosakkan komponen. Akhir sekali, makan dalam bengkel adalah suatu disiplin yang teruk. Dalam pengurusan bengkel, larangan makan atau minum juga sebahagian daripada peraturan keselamatan dan kebersihan di tempat kerja, iaitu 5S. Ia tunjuk sikap profesional dan hormat pada tempat kerja sebab makmal atau bengkel dianggap kawasan kerja teknikal, bukan ruang rehat. Sakit perut. Gastrik Dol. Kau asal ni nampak kita okey je. Aku rasa aku kena gastrik ni. Sakit-sakit kepala. Mata dah berpino-pino dah ni. Teruk sangat ni. Dah jom lah bawa kau pergi PKU. Kalau gastrik tak perlu pergi PKU. Dalam first aid pun ada ubatnya. Betul ke? Baik. Betul ke ada ubat dalam tu? Kau kencing ni. Mana-mana ada. Dalam first aid ni macam-macam ada tau. Ada bandage, ada plaster, ada gunting dan ada ubat-ubatan. Dalam dia ada paracetamol, termasuk ubat yang kau nak, ubat gastrik. Yang penting, kena ada orang check ubat-ubatan ni secara berkala. Kalau tak, nanti barang tu tak up to date. Dam, fire. Lupa. Ha? Mana api? Korang tak nak lari ke? Macam dah nak terbakar ni. Jom lah. If ada api, bertenang. Jangan takut. Okey, setiap bengkel ada kelengkapan. Okey, contohnya alat pemadam api. Okey, mari kita tunjuk contoh dia macam mana. Okey, first kali ambil ni, kemudian tarik pincu dulu, buat keluar dan ambil dia punya hujung ni, hala kiri dan ke kanan. Kemudian tekan pincu belakang. Macam itulah cara dia. Tapi, kalau api tu dah merebak, kita kenalah pergi berdekatan di tempat berkumpul. Kat sinilah tempat dia. Api TikTok lah. Apalah. Apalah kau. Buat mana ni? Aku nak repair sikit ni, Encik Azmi suruh. Ya. Baru buat lah? Baru lagi tu. Kita tinggal dulu. Sekarang kita pergi rehat. Kami makan dulu. Boleh juga. Aku dah lapar ni. Pagi-pagi ni kita makan dulu. Betul. Ini biar dulu. Ini biar dulu. Ni siapa nak simpan ni? Ada kau ni Kecoh lah kau. Nanti ya simpan. Nanti balik nak buat lagi kan? Memang betul. Tapi korang kena tahu. Kalau apa-apa jadi, korang tak kena bertanggungjawab. Ini kalau kena ni, tergelincir, kemalangan. Macam-macam lah. Ini kan makmal. So sekarang macam mana? Ada apa simpan ada? Simpan lah. Kecoh ada. Ya.
Bentar dah. Okey. Jom, makan sekali. Jom. Oh, ni gimana? Kami nak pergi makan lah. Oh, ya. Kau asal dari mana ni? Dari rumah tadi. Dengan pakai baju macam ni. Oh, yelah tak sempat tinggal polis tadi. Aku tengah datang sini. Kau selalu macam ni. Ha? Yes. Boleh ke macam ni? Ni bukan etika pemakaian bengkel tau. Oh, ya ke? Ha. Lepas tu? Kau nak balik dulu, tukar. Aku ajak nak balik dulu lah. Sebelum kau balik, jom. Aku tunjukkan kau etika pemakaian yang sebenar. Oh. Ni salah satu contohnya. Okey. Tapi ada memo etika pemakaian. Jom. kita Yelah. tengok. Jom. Mas, ni Mas. Aku tunjukkan kau. Ini etika pakaian ketika kita berada di dalam bengkel. First, kita kena pakai baju malam macam ni kan. Lepas tu, tidak memakai barang kemas. Macam jam apa. Jam ni kita tak boleh pakai ni sebenarnya. Nanti kalau jalan misi masuk tangan putus macam mana. Yang ketiga ni, kita perlu memakai kasut keselamatan. Ni macam ni. Ni tak boleh ni. Kau ni lah. Ni pastikan memakai peralatan keselamatan ketika kita menggunakan mesin. Lepas ni kau kalau nak datang kelas tu awal-awal sikit lah. Okay? Baru kau dapat prepare nak pakai pakaian bengkel yang sesuai untuk datang bengkel. Kan banyak benda kita belajar ini kan. Yang penting kita kena ingat safety first setiap kali nak masuk bengkel. Tengok tuan signboard dah ada dah. Kita nak belajar je. Tengok macam tu je lah kan.